Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar yang penonton yang baru sahaja bersama dengan kami? InsyaAllah kita bersiaran secara langsung di TV Al-Hijrah dan juga di Facebook Live. InsyaAllah sama-sama kita mendapat ilmu pada pagi ini. Sama-sama kita nak kongsikan seruan ataupun kempen-kempen yang bakal dijalankan untuk kita sama-sama melipat gandakan lagi ganjaran pahala kita di dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah mudah-mudahan segala usaha kita mendapat keberkatan dan juga kita sama-sama juga dapat memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan, insya-Allah. Dan kita teruskan pagi ini dengan kempen kita untuk bina bersama, kempen bina bersama dengan Yayasan Mihrab, insya-Allah. Bersama dengan kita di pentas Assalamualaikum, tak lain dan tak bukan selaku duta Yayasan Mihrab sendiri, iaitu Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi Ustaz, insya-Allah. Dan banyak sebenarnya kempen-kempen yang dijalankan yang dah pun kita bawakan untuk penonton-penonton kita, dan mungkin dalam bulan Ramadan ni Ustaz, kita nak ulang balik, kita sentiasa ulang kebaikan, kelebihan berinfak ataupun bersedekah dalam bulan Ramadan ni untuk sama-sama kita, orang kata apa, mendapat satu keberkatan dan juga cakna tentang kelebihan berinfak dan juga bersedekah dalam bulan Ramadan ni. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa yang kita nak kaitkan dengan topik yang kita bawakan pagi ni, kempen bina bersama Ustaz. Baik, jazakumullah khair sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nyawa dan juga nikmat usia sehingga dipanjangkan umur kita berada dalam sebaik-baik bulan. Allah kurniakan kita kesihatan dan keafiatan. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Pada hari yang mulia ini saya nak kongsi satu kisah berkenaan dengan seorang daripada imam mazhab yang besar, iaitu Imam Abu Hanifah. Beliau walaupun seorang ulama dan tokoh ilmuwan yang hebat, mengasaskan usul-usul dan kaedah-kaedah fiqh dalam mazhab Hanafi, tapi beliau juga adalah seorang saudagar yang kaya raya dan dermawan, seorang yang pemurah. Sehingga beliau ada madrasah dan seluruh daripada para santri beliau, murid-murid beliau, semua ditanggung penuh perbelanjaannya, disaruk oleh Imam Abu Hanifah. Dan setiap beliau ada habit, setiap kali beliau keluar duit untuk keperluan diri sendiri ataupun untuk ahli keluarga, nafkah, sebanyak itu juga pada hari itu beliau juga akan sedekahkan kepada orang. Jadi apa yang beliau berikan kepada keluarga, banyak itu juga beliau akan keluarkan untuk orang lain. Dan beliau adalah seorang dermawan, dan apabila tiba dalam bulan Ramadan, beliau mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ditambahkan lagi kedermawan, banyakkan lagi berinfak, banyakkan lagi bersedekah, seperti mana hadis dalam Tirmizi menyebutkan bahawa Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat dermawan, seorang yang sangat pemurah. Tetapi apabila datangnya bulan Ramadan, baginda sallallahu alaihi wasallam bertambah lagi pemurah, bertambah lagi dermawan. Saya nak kongsi satu kisah daripada Imam Abu Hanifah sebentar tadi. Imam Abu Hanifah pada suatu hari beliau telah melepaskan kapal untuk berlayar. Beliau adalah seorang saudagar tekstil. Jadi beliau telah lepaskan kapal dan beliau masuk kuliah pengajian. Sedang mengajar, pembantu beliau masuk, berisikan sesuatu dan beliau tundukkan kepalanya dan angkat dan ucapkan Alhamdulillah. Dan beliau ajar kuliah pengajian seperti biasa. Tak lama kemudian pembantu yang sama tadi masuk kembali, bisikkan sesuatu kepada Imam Abu Hanifah, lalu Imam Abu Hanifah pun tunduk dan angkat kepalanya dan ucapkan Alhamdulillah. Dan beliau pun teruskan kuliah pengajian sampai selesai. Seketika sebelum bersurai, anak-anak muridnya bertanya kepada tuan guru Imam Abu Hanifah apa yang terjadi sebentar tadi. Maka Imam Abu Hanifah menceritakan bahawa berita yang pertama yang dibawa oleh pembantuku bagi tahu bahawa kapal yang aku baru lepaskan untuk bawa barang dagangan, komoditi aku berbentuk tekstil itu semua tenggelam dan karam. Masya-Allah. Jadi aku lihat dunia aku ditarik oleh aku. Allah tarik dunia dan hartaku. Keuntungan dan modal komoditi semuanya habis, lesap. Maka aku tunduk sebentar untuk muhasabah, untuk melihat apa yang berada di dalam jiwa, dan aku melihat jiwaku tak terkesan dengan ditariknya dunia itu. Dan apabila berita yang kedua datang, rupanya membawa berita, rupanya yang tadi tersalah khabar. Jadi kapal yang dibawa oleh kapal milik Imam Abu Hanifah tidak tenggelam dan tidak karam. Dan akhirnya Imam Abu Hanifah sekali lagi menundukkan kepalanya, muhasabah dan mengangkat semula dan menyatakan bahawa syukur Alhamdulillah kerana hatiku tidak terkesan adanya dunia dengan tidak adanya dunia. Maka demikian beliau melihat amanah yang Allah kurniakan kepada kita dalam bentuk harta. Allah ingin melihat sejauh mana kita terpikat dan tertaut dengan dunia itu. Dan apabila kita tidak terpikat dan tertaut, dan di situlah
kita akan menjadi seorang yang pemurah, seorang yang dermawan. Kita tak takut bakhil, tak takut apa kedana dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, saya di sini mengajak kepada sidang penonton untuk bersama dengan kami, Yayasan Mihrab, di dalam kempen Bina Bersama. Yang mana menerusi kempen ini, kami bukan sahaja bantu satu masjid, tapi banyak lagi masjid-masjid dan surau-surau dan institusi pengajian agama seperti madrasah tahfiz yang memerlukan bantuan. Dan antara yang menjadi perhatian dalam radar kami pada ketika ini adalah sebuah masjid yang berusia lebih daripada 100 tahun, iaitu Masjid Wan Cik Arifin yang terletak di Georgetown, Pulau Pinang, yang pada ketika ini telah mengalami keuzuran dan tiang-tiang yang menyokong atap juga telah reput dan telah dimakan anak-anak. Juga sistem pendawaian di dalamnya juga telah dimamah anak-anak dan juga banyak perkara yang perlu diganti. Dan keselamatan jemaah juga tidak terjamin pada ketika ini kerana atap tersebut bila-bila masa boleh runtuh kerana betul-betul tiang-tiang tersebut dah begitu uzur. Bayangkan 100 tahun yang masjid lampau. lama, Masjid lama. Masjid lama, masya-Allah. Dan Masjid Wan Cik Arifin dibina oleh seorang businessman juga. Saudagar dia. Tadi kita cerita tentang saudagar. Saya tak tahu mikrofon tadi dapat sampai ke tak, mudah-mudahan dapat sampai. Insya-Allah. Jadi Wan Cik Arifin adalah seorang saudagar, seorang yang kaya raya, dan beliau telah mengeluarkan infak beliau untuk masjid tersebut dan juga segala majlis-majlis ilmu yang berjalan. Dan beliau telah meninggal dunia, buku catatan amalan beliau terus terbuka. Masya-Allah. Walaupun beliau berada di alam barzakh. Dan itu adalah menjadi bukti pengorbanan orang-orang terdahulu di tanah air kita, yang hari ini kita dapat mengecapi nikmat iman dan nikmat Islam menerusi pengorbanan orang-orang terdahulu. Dan bagaimana dengan giliran kita? Bagaimana untuk kita bagi sumbangan yang berterusan, amal jariah kita untuk generasi yang mendatang sehingga hari kiamat. Wan Cik Arifin tadi telah membina masjid dan beliau telah mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba dan mendapatkan currency yang laku di alam sana. Ya, masya-Allah. Di esok sana, itu adalah future kita yang sebenar. Dan hari ini giliran kita pula untuk kumpul bekalan sebelum kita pejam mata buat selama-lamanya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, dalam Al-Quran menceritakan bahawa orang-orang yang kembali ke alam barzakh, alam akhirat, hati mereka berhasrat meminta untuk kembali walaupun sebentar di dunia ni, nak bersedekah saja. Kerana dengan bersedekah mereka nampak dia dapat berterusan. Walaupun dah lepas mati, dia akan terus masuk dalam buku catatan amalan kita. Dan inilah yang kita idamkan, ini sesuatu yang kita impikan setelah kita tutup mata selama-lamanya. Ada sesuatu legasi yang kita tinggalkan di alam dunia ini yang terus dapat bagi manfaat kepada umat Islam, yang terus dapat bagi faedah kepada makhluk Allah SWT, kepada manusia, kepada umat Nabi SAW. Maka menerusi kempen Bina Bersama yang dijalankan oleh Yayasan Mihrab, saya dengan rendah hati mengajak kepada sidang penonton untuk kita kumpul perbekalan. Kita berada dalam bulan Ramadan, ini adalah bulan yang sebaik-baiknya untuk kita tunjukkan kesungguhan kita berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, dalam membantu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam membaik pulih rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan setiap ringgit yang kita sedekahkan ini Allah Ta'ala lipatkan pahala yang berganda-ganda kepada kita, memberikan keberkatan dan limpahan kepada kita. Dan menerusi berkat sedekah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada musibah, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada penyakit, Allah kurniakan kesihatan yang baik kepada kita. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, di dalam bulan Ramadan Allah pandang dengan penuh perhatian perlumbaan fastabiqul khairat, perlumbaan kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi SAW. Dan Allah memerintahkan seluruh ikan-ikan di lautan untuk beristighfar kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Bayangkan infak, tuan-tuan, dan banyak-banyak amalan yang dilakukan oleh Rasulullah yang Rasul gandakan dalam bulan Ramadan adalah infak. Banyak lagi perkara kebaikan, tapi Rasulullah SAW fokus infak. Ada lagi tadarus, tilawah, baca Quran, tetapi yang di-highlightkan dalam hadis adalah infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkatan dan Allah pandang kita dengan pandangan yang khusus dan istimewa, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, yang mengampunkan kita, mendapat kerahmatan dan melepaskan nama kita daripada senarai azab api neraka Allah SWT. Kepada anda yang ingin menginfakkan, anda boleh lihat di kaca TV anda boleh cepat-cepat scan QR code di situ, ataupun anda boleh screenshot ataupun ambil gambar akaun bank yang tertera di situ. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT tambahkan lagi apa yang telah kita keluarkan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin, 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 insya-Allah. Ini yang kita mahu rebutkan
peluang seperti ini yang kita mahu ambil untuk kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain, Duta Yayasan Mihrab bersama dengan kami di pentas Assalamualaikum. Kita sama-sama kita mewar-warkan berkenaan dengan kempen Bina Bersama dengan Yayasan Mihrab, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Mari kita berlumba-lumba untuk kita mendapat juga pahala yang banyak, insya-Allah. Kita nak berhenti berehat sekali lagi, insya-Allah teruskan bersama kami dalam Assalamualaikum selepas ini.